Kalau kerja siap nanti, Cik balik loh. Cik ni pun ada surprise nak buat kat Mok ni. Oh, surprise apa pula? Hai, ada boyfriend baru ke? Ni, Fatih Amin kat kampung ni. Hang nak tahu tak mana? Hai Mok ni, fikir kok tu pula dah. Mok tahu tak, Fatih Amin tu, dia bukannya mampu dekat Cik. Cik pun tak tahu mana lah Mok ni. Mok ni bagi malu Cik je. Ni, Mok ingat tak Fatih Amin? Dia reject Cik depan playground tu. Yang set S tu pun. Dia pernah je reject Cik. Dia tinggal Cik macam tu je dekat depan bus stop tu. Ni hak yang last sekali, hak paling jahat yang paling banyak sekali ni. Tu, depan kedai runci hari tu. Dia baru tengok muka Cik, dia lari dah. Hai, tak apalah Ju kalau macam tu. Mak tunggu je lah surprise hang tu. Tak apalah Noh, Mak nak pergi sambung buat rendang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.